lah tak ada ni sebagai jinjang aja lah. Sebagai jinjang aja lah. Iyo. Kan sebagai jinjang lo lah. Pak. Pak. Ya, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa Family, sekarang kita berada di rumah pengantin perempuan atau anak daro. Ada nampak dompet aku. Gambar kenal lah ya. Betul. Ini nenek mama pemangku adat kedua belah pihak sudah mulai memasuki rumah pengantin perempuan atau rumah keluarga anak daro untuk melanjutkan acara berikutnya. Bak dah kan ada. Kamu faham tak? Beliau datuk pada Konstan. Lalu kan datuk pun alam. Manakah dipulangkan kepada datuk limbago dalam parak orang bau kan juga bertanya kan biasalah piara ikut barungiang kan biasa sudah makan. Nama tu di sini kebertanya ambo sementara arak datuk belum lain lapeh. Ikut barungiang ambo sementara datuk belum lain makan. Bab anolah tu sungguh pun itu Ketua yang boleh diberi kat sapata beliau datuk Penukostan. Lalu sampai datuk pun alam. Bilang singgung tu datuk Penukostan. Bersabar datuk sementara nak upayukan beliau datuk yang tua sebelah hujung apa pun alam. Sebab nanti datuk Penukostan. Beliau datuk pun alam. Lalu kan datuk Penukostan. Mana kan dipulangkan pun datuk sartu menggali pakar datuk tadi. Mana jadi pangkal datuk tadi. Limbago dalam parak bawa orang kapakan minggu pertanyakan biasa lah perak barungjang kan biasa sudah makan. Amma tu kini bertanya datuk sementara kami lalu lapis ka barungjang datuk kami lalu makan. Lekolah rasul menjadi. Kan itu pada jadi pangkal datuk itu tadi. Mana datuk Penukostan? Mari setelah berpayokan beliau datuk yang tua dalam menujuan ditua di beliau. Tadogo kudo ke bandar pilang kami pada no elok rungjang katu bana. Kasadonya elok berlaku kata beliau apa alam. Aku sampai itu datuk Penukostan. Dekor itu apa alam. Dan katola dapat diambo baik bare ai na setiki rancana sasaka pitwa na sebuah la 60 tiambo jo beliau datuk dan tua sebelah kepangka datuk Penukostan. Masa mari lai ju kambo palalu datuk Penukostan. Lalu kalah pun alam. Mana kan dipulangkan pada datuk kan juga naba pitwa datuk jo palano na orang Pulau Punjong untuk tapawi di Jerami.
Jika carano lalu kau jom minta disantuk sini kami ada tu penukostan. Laku sampai tu penalam. Bilang supaya itu ada tu penukostan. Ayo pas apa tu sementara mau upayakan beliau ratu yang tua sebelah kau jual apa penalam. Sebab nanti ada tu penukostan. Beliau datuk penalam. Lalu kalau ada tu penukostan. Mana kan dipulangkan kepada datuk satu mengembalikan pangkat katu datuk tadi. Mau jadi pangkat katu datuk tadi. Kepala no orang perlu punjung kudu tepawit je kami. Ikut carano lalu kau jom minta disantuk sini kami. Kan tu mana menjadi pangkat katu datuk tadi. Mana ada tu penukostan. Mari sana lah mupayakan beliau datuk tua dan menuju ketua daripada beliau. Siriah menjarah kau mengabui mau tu beliau mah penalam. Dan kata siri lah menyerah. Rokok lah mengabik. Masa bari lain kamu berlalu ada tu penukostan. Lalu kan lah penalam. Beliau ada tu penukostan. Lalu lah penalam. Mana kan dipulangkan kepada datuk. Kan yo tantangan ale datuk dan datang kemudian tadi. Ada kau tinggal bahasa pih, tinggal di dahan, tinggal di raya, tinggal di alaman, tinggal di labuh tapian. Jauh beliau nak kami japui, dakek nak beliau kami silau. Sungguh pun nak itu ketua yang mau diberi kat sepatah beliau datuk penukostan. Laku sampai datuk penalam. Bilang sungguh itu datuk penukostan. Apa datuk sementara nak upayakan beliau datuk tua sama menuju mah penalam. Sebab nanti datuk penukostan. Beliau datuk penalam. Lalu kalau datuk penukostan. Mana kan dipulangkan budak datuk satu mengembalikan pangkat katu datuk tadi. Mau jadi pangkat katu datuk tadi. Kan yo alek datuk yang datang sejen tadi. Aduh joko tinggal basapi tinggal dan tinggal raya tapi tinggal kasuro kumsadi tata tagak tata gun alaman. Jauh nak boleh kami japit takit nak boleh kami imbau. Kan tu mana menjadi pangkat katu datuk tadi. Mana datuk penukostan. Mana sinalah mupayakan beliau datuk tua dan menuju nanti tua daripada beliau. Layu-layu di pinggir malah dimakan anak sejauh Cino. Ya, kami dibilang Allah hantar alek datuk di siku kata beliau mati penalam. Laku sampai tu penukostan. Sekali itu urun penalam. Dan dikatakan layu-layu di Menggamalah dimakan anak si Raja Cino. Jika alek ada tu dia bilang Allah, alek kami lah itu juga malu ada tu penukostan. Dan kata alek datuk bilang Allah, laksana 60 tu beliau tu pada hujung lah penalam. Dan kata laksana ngati datuk nan tua dan mau di ujung. Masa bari lai juga kamu perlalu mah datuk penukostan. Lalu kalau penalam. Waliau datuk penukostan. Lalu penalam. Mana kan dipulangkan kepada datuk. Kan yo tantangan alek datuk. Kan yo kedudukan tantangan kedudukan alek kale kita nangko. Kan yo ba ibare kayu di limbo indak semua tinggi ba ibare hujan indak sekali tibo. Tangannya ada uret nama salut dahan nama gisi pucuk nama ampe. Ko ada pulau si raja kejanan kami nanggawa nang kilap nang katapi nang dikatengahkan nang dikatengah dikatapikan nang di ujung dipangkakan. Sungguh pun apa itu pitu ayam mau diberi kasapata beliau datuk penukostan. Lalu sampai datuk penalam. Bilang sungguh itu datuk penukostan. Masa apa datuk sementara nak upayakan beliau datuk tua dan mau di ujung mah penalam. Sebab nanti datuk penukostan. Beliau datuk penalam. Lalu bukanlah datuk penukostan. Mana kan dipulangkan kepada datuk satu menggunakan pangkat katu datuk tadi. Mana menjadi pangkat katu datuk tadi. Kan yo tatangan kedudukan segalu datuk kita, baik segalu begitu. Kelaluannya kedua masamu. Alek kita nangko kan yo mbak ibarat kayu derimbo ni enggak semua tinggi ni enggak. Mbak ibarat hujan enggak sekali tibo. Setengahnya layu rek nama saluat dan mengisi pucuk mampet. Iko 20 senjang datuk dan kilap nanggawa patut tahu jong pangkat tapi pangakan. Kan tu pernah menjadi pangkat katu datuk tadi. Mana datuk penukostan. Malah mupayakan beliau datuk kepada melijon pitua daripada beliau. Nak kalau nak surian nak ke dalam rimau nangko kali panah orang pemati. Kok tak dulu kemudian nak ke mangkapo. Seraja nang datuk juga kami ingati mah datuk penalam. Laku sampai datuk penukostan. Sakira itu penalam. Masabah datuk sementara nak mau payokan je beliau. Masabah datuk sementara. Baik. Cuba penalam. Beliau datuk penukostan. Lalu kalau penalam. Manakah dipulangkan pada datuk
ko barubah baso basapo ko batuka baso bansa mana to de gini barubah la basapo tukal bansa mana tu menikostan Kata baru pala besapu untuk kala bansa kala sanang pulau di beliau tua dan menuju apa penalam. dan katola sanang pulo tidak tu nan pulo namo diujuang masa barilai kamu berlalu mana tu menikostan Lalu kala penalam. pada dah tu menikostan Lalu penalam. mana ka dipulangkan kepada orang tua tantangan pekerjaan kita nako lapati dia suan-suan bapa nyimpai di lungga-lungga bapa ngabe sungguh pun apa itu pitua ayo mau dibari ka sapata beliau dah tua menikostan Lah sampai penalam. bilang sungguh itu mana tua menikostan Basabar ratu sementara nak upayukannya beliau ratu yang tua dan menuju apa penalam. sebab nanti menikostan Beliau datu penalam. lalu kala dah tua menikostan Mana kan dipulangkan kepada datu satu kembali pangka katu itu tadi. Mana menjadi pangka katu itu tadi? Karena yo tantangan pekerjaan kita nangko. Lapati pulau dia suan-suan menyimpai lungga-lungga apa ngabe. Kan itu mana menjadi pangka katu itu tadi. mana tua menikostan Mari sini lampu payukannya beliau ratu yang tua dan menuju nanti tua daripada beliau. Ialah rasa menjadi wah penalam. dan katola lama jadi masa barilai kamu pelalu mana tua menikostan Lalu kalah penalam. beliau dah tua menikostan Lalu kalah penalam. mana ka dipulangkan kepada orang tua kan yon nak bak pitua ratu juo tuan kati mengarah malu tekarang di mupua telata dia tuduang lasi dengan dari dapur teranta pulau sampai keluar apa kau patut isi raja janang kami melalukan kau juang sungguh pun baitu pitua yang mau diberi kat sapata beliau dah tua Pandukostan Aku sampai itu penalam. bila sungguh itu ratu Pandukostan Basabar ratu sementara nak upayukannya beliau ratu yang tua dan menuju apa penalam. sebab nanti ratu Pandukostan Beliau ratu penalam. lalu kalau ratu Pandukostan Mana kan dipulangkan kepada Datuk seratu mengembalikan pangkal katu Datuk tadi. Mana jadi pangkal katu Datuk tadi. Tuan Kati mengarang malu tekarang di soal tatak dia tuduang. Atasi dengan dari Datuk lah tak perlu sampai keluar lah patut kau sedang dengan Datuk malukan kau juang. Kan itu mana menjadi pangkal katu Datuk tadi. mana ratu Pandukostan Nah di sini lampu payukannya beliau Datuk yang tua dan menujuan pitua daripada beliau. Bala ia biduit ngaro bala buah biduit sebarang biduit namo sari ramo. Apa dong? Elok sabun lek coro elok alet so jana alet dak. Ada alet pak katus pangka kami yang di ujung menurut saja mah tu penalam. laku sampai itu Pandukostan Sekali itu baru penalam. dan katola da pede ambo bai bare ayi na sa titi ranciang na sa saka pitua na sa buah asana pulo tembo jo beliau da tu nan tuo na sa bala ka pangka bato di kini yo ka basigi ro ma tu Pandukostan Itu mah penalam. yang menjadi janang di siku siapa kak? Janang. Ya menjadi janang guys. Ada di tempat lain guys, ada nanti mana kete, ada di tempat lain bagai orang Sumandro. Kalau di siku. Kalau jangan di situ Anak pisang. Anak pisang. Baik makan lain tempat lain.
Mana kati pulangkan pakai ratu de curiang bari dahulu de andai pusakola mo jiko basiang dengan tumbuh manimbang di nanado tumbuh saruponan baiko kini kan yo hidangan antaranta di depan datu bayi di depan guru jo pangulung kita bayi di depan kita nambasamo kan yo lama mulangkan pulo si rajo janang kate badan diri ambo bahaso panatiang ku sampai pandang jauh minta dilayangkan, pandang ampi minta ditukikan, gendiangkan, pandang karusiut, abikan leko nanjo liku, jika talompe nanjo talampau. Jika kurang boleh nak kami tukui, sentiang boleh nak kami bilai, rumpang boleh nak kami sisik, tak cici nak boleh kami turuti, samantaro janang kami lain tagak jo. Dek karano janangku masih peragu antah batuka dek balata antah batimbang dek memakai dek banyak mangkonya ragu dek lamu mangkonya lupo sungguh pun baik itu pitua ayo ambo di balik gak sapatah baliau datu penuh Ustaz Bangku sampai Datuk Pengarap. bilang semua itu Datuk Ustaz Sabar Datuk Sementara nak mempayukan je beliau Datuk Engku sebelah kau jom apa penalam. sebab nanti Datuk penuh Ustaz Baik. Aman. Beliau Datuk Penalam. lalu kalau Datuk penuh Ustaz Mana yang dipulangkan kepada Datuk seratu mengembalikan pangkal kartu Datuk tadi. Mana menjadi pangkal kartu Datuk tadi. Kan ialah memulangkan dulu sedang Datuk kata badan di Datuk dan basuh panantingan aku sampai. Panan jauh minta layangkan, panan ampi minta tukikan genyangkan, panan kamu bikin ikut Datuk pada terlebih terlampau. Kurang nak boleh kami tukar sentian, nak boleh membeli umpan, nak boleh bisisi cici, nak boleh mengikuti semua. Jangan lagi tagak. Karena jangan kau jangan baru tak bertukar di melatak di mana makai dia banyak yang ragu kan. Dia lama makanya lupa. Kan itu kan nama jadi pangkal kartu tu tadi. mana Datuk penuh Ustaz Mari sini lampu payu kan boleh Datuk dua dan menuju dan pitua daripada beliau. Segala jangan antara nanangko alun tantu petu kurang tukar sentian kali beliau kata beliau maaf penalam. dan lalu sampai itu penuh Ustaz Sampai itu maaf penalam. dan dikatakan alun lain tantu peto kurang kali tukui sentiang kali bilai yo sadok antara kau minta dimbang tarimo itu penuh Ustaz Aku sampai penalam. langsung itu penuh Ustaz Sepanjang permintaan Datuk yang kata tadi kena begini kena lewat. Tapi semantang pun baik itu kan dia nampak pitua Datuk dulu. Nak boleh tunggu dulu mati kurang si gulamu. Pamulailah dia Datuk dulu nak kami irakan pulau sama-sama penalam. yo sama-sama kita memulai mana itu penuh Ustaz Itulah penalam. Iya ya. Mau aku naik mana makan enggak. Iya, Lim. Iya, oleh. Memang lawan kalau kami yang. Ya. Beliau Datuk Penalam. lalu kalau Datuk penuh Ustaz Mana kan dipulangkan kepada Datuk. Kan dia nampak pitua Datuk juga. Balai madam pulau berjalan madam perantian. Nampak ibarat orang berjalan malah di pulau kami di kayu rampak daun batu elok pasenang. Kebak mana kelan kailok. Sungguh pun itu pitua aku kan berikat sepatah beliau Datuk Penalam. aku sampai itu penuh Ustaz Sebab itu Penalam. dan dikatakanlah tiba pulau Datuk di kayu narampak narimbun daun dan batu elok ke pasandaran wajawe baban balapen ara beranti dan tu entah sini Datuk penuh Ustaz Ada itu Penalam. bah pulau selama dulu Datuk penuh Ustaz Hebat biasa Penalam. ke Masigiro Datuk penuh Ustaz
Balik udah tu Datuk penalam. Lalu kan Datuk Nukostan. Mana kadi pulangkan Datuk kan dia dah dua tujuh. Masolok kita tadi makan paling mangkuk kamera. Pang Surya nama kini. Rokok dah sudah kami buang ke situ dari mana. Mana kan kalau. Tunggu pun itu sudah patah. Laku sampai itu Nukostan. Kok udah itu yo api lah gandau itu Nukostan. Balik Datuk Nukostan. Lalu kalau penalam. Mana kan dipulangkan pada Datuk curiang bari dahulu de andai pusat ulamo jiko basiang ina tebu manimbang di nanado. Tunggu sarupo kini. Yola barang piang puluh api kumayan di depan ambo lah bakamano mana tu. Sungguh pun itu pitu ayam mau diberi ke sapata balik Datuk Nukostan. Lalu sampai penalam. Belah sungguh itu mana Datuk Nukostan. Dan kata barang piang puluh api bayang patah mana pasal ni panjang kau mah jalan. Penalam. Mana dibakakan kumayan ni nanti namo silang mapangka karajuan nama juang. Kan yo orang ate dulu belah pihak nangko. Nampak tu di sini. Kan yo nak bak pitua Datuk yo. Dipatah mako dilakuat. Dari danau ke Pulau Pandan. Bak kata laki dia buat. Bak anau jo 1 bulan. Kaduanya ndak yang Datuk Nukostan. Ya betul nama bro. Kok kaili salang kue dayung, kok kemudian salang kue dalah. Bapak yang mandainya saya sakato jo yang ndaknya. Kemudian daripada itu manolah kita nak isi rumah tangga nangko bayi tak sumpui dia tok talingkan di indiang tak ambil di lantai. Jika ada kata nak terlope, uli nak terdorong bayi ke ibu, bayi ke bapa, bayi ke guru, bayi ke rajo, bayi ke orang Sumandau. Nama tu di sini. Tekana pulau kita de awah orang. Tekana pulau kita dan ini muyang kita nama naruku sawah batu pak di nantata ladang mabidang di ledang banda baliku le ramuki jo cancang lati ini muyang kita. Kambilang masirang tua pendek kato burindam dari Aceh sabatang penjahit dari Cino. Kanya dia amal dan meninggal kepada ke pakai dan duit kan jadi pusako dan tinggal anda mana tu Nukostan. Itu nama penalam. Nama tu diserang. Tekana pulau kita de Allah orang tua kita. Bayi mati ketek, mati gadang, mati di lawit, nama tabu hilang di ombak, nama garang hilang di ranah penyamunan. Sehingga Islam kamarinyo dilindungi Allah. Ajolan dak nyondo Nukostan. Itu nama penalam. Sekian titah salam kembali titah nama pun kepada Datuk. Kurang kepada kuat sentiang kepada bilai. Jika kurang elok ya apa elok ndak ada Datuk Nukostan. Lalu sampai itu penalam. Bilang sungguh itu mana Datuk Nukostan. Mas panjang perkara nanti panjang yang boleh tak kata karik sikit tak kata boleh tak iti bak makan tak tulang bak majak tak balik bak manggang. Mas sedangkan yo nampak tua Datuk yo adik kayung kan besok sambut adik Datuk kan kau balik. Mana baliknya dia ambil pendek saja menurut. Maka kedai kono bersikot dalam menarik buas kira manakan katubana mengatakan katu hati. Malah katubana dibanakan katu hati ni kotor. Datuk malah di kamban melipet lantan tak turun buka setembelamo. Jika mengaji Datuk daripada alih bilang yaso tiok macam tu lirik kerana merambu mak siang. Karena nolai ingat Datuk bilang tamu adat dengan syarat lah. Syarat cancang latih orang bari tanah limbago jako belabe cepat ikantang niat mama. Baris sedangkan yo nambah ibarat orang koi membaca Quran mengetahui tanamin sakin rumah patah terserah bari di depannya. Setiap dah lupa sabari tu dia tinggal di Datuk menyampaikan. Ni tanamu silang pangka kerajaan mbak unjung. Baris sedangkan yo nambah tua Datuk jo. Rami la pasar rami talah rami di anak. Pada sikit sepanjang perkara Datuk tadi saya memintakan saja kepada Allah mensalurkan malaikat salur kepada Nabi nak sampai di Pangkalan mah tu penalam. Laku sampai tu Nukostan. Seperti itu penalam. Dan kata kurang apa tu kuat sentiang ala bilai jika kurang elok ada pelok dah dia si pulau salam satu sambah. Nampak tu di sini kalian nak buat pitua Datuk juo. Aso ake dua sinayan ketiga kasih rasa dari taku api kumayan merake kumayan ke bawah kau Datuk Nukostan. Yo beri saja orang kubur itu berdua mah penalam. Itulah Datuk Nukostan. إذا حضرت النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين إن شاء الله. الفاتحة.
مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوتي. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار يفوى عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم والأموات في البر والبحر آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول أمورنا وسحي جسدنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف عنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف غيرك. اللهم اشرف عنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشرف غيرك. اللهم ارفع عنا من جميع البلاء والوباء والفحشاء ما لا يرفع غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحان الله وسلام عليكم والحمد لله. Amin amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum. Baliau datuk konalam. Lalu kala Datuk Menurut Konstan. Mana kan dipulangkan kepada datuk kan dia nama ketua datuk yo. Ikut makalah di poin angkanya minum saja rokok mengapoin sirih menyerah. Tatanga kita nangkutan yo selamat itu tempat pulau dengan doa. Kemarin yang kan yo nama ketua datuk yo. Kamu watang selalu dari watang sipu kalau kita letak dia ulang. Satu pangulu nak udah seluruh tuan seratuan ini masuk. Kami kan banyak nak menjauhkan pulau dari belakang. Tunggu kami itu tuan bawa diberi sepatah balik nasi roti anada. Laku sampai Datuk Menurut Konstan. Masa bala Datuk sementara nak bayo pulau amol tu bayo Datuk nan tuan sebelah ka pangkau Datuk Menurut Konstan. Menanti mau menara. Baliau Datuk Menurut Konstan. Lalu kan datuk malam. Mana kan dipulangkan Datuk satu mengembalikan pangkal Datuk tadi malah menjadi pangkal Datuk tadi. Jika makan malah kanyang minum malah saja. Pokok lah mengabui sirih lah menyerah. Tantangan pekerjaan kita ko ialah selamanya. Pati pulau dengan doa. Nambah tu di sinan. Kan yon nambah pitua Datuk jo. Kamu mu batang maselo nalu batang matipu kaladi tempat nalu terletak di dulang. Datuk je pengulu nama selo tuan dan jualim nama sipu. Kami namanya kami mengirimkan pulau dari belakang. Kan itu warna menjadi pangkal Datuk Datuk tadi. Malam berpayokan yang beliau Datuk dan turun sebelah ke pangkal nambah pitua daripada beliau. Yo kepala per Datuk yo tina suci semungko seratus mungko dan janji sama Datuk Menurut Konstan. Laku sampai tu penalam. Dan Datuk Konstan. Dan kata tapi dia ambil balik sedikit salah satu sebelah masa 60 dia ambil satu balik Datuk itu dan menunjuk. Masih nak seketik nggak dimanakan baru kita nangkut kan yo titian air kalau masuk kunjung katu semuanya dah. Untuk katu entah orang salah tingkah yang kau kawat sangkut menyangkut dalam hati. Barilah kita risiko. Minta ampun kita kepada Allah beri maaf membawa Datuk penalam.
Sama-sama waktu Nuko Stan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik. Ini sekurit dia lah sebelah. Enggak lah sebelah. Ini lah. Ya. Yo, kesan juga koleng. Lain. Yo, Mang. Datang leh. Sesak namang ya. Akhir lah dah nyawa dia macam tu. Tetangga mau ni. Tengah tu apa? Alu kan dia ni. Kaki dia. Apa kampung. Itu boleh. Raju dah beli jalan seorang dah. Jadi ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, dari sekian urutannya kegiatan adat ini kita laksanakan dan kita saksikan dari tadi di Nagari Bukit Tandang. Lebih pastinya mari kita tanya sedikit kepada beliau datuk yang ada di Nagari Bukit Tandang. Pertama kita minta perkenalan dulu. Assalamualaikum Bapak. Namanya? Salam. Namanya? Surya Datuk Gampo. Pak? Ibnu Hajar. Agaklah Datuk Indalawi. Pak? Oh, Peri Kala Pendukus Ustaz. Pak? Belang sepanjang. Marjoni Datuk Raja Gamuyang. Sekarang yang mau kita tanyakan, ini acara yang barusan kita selesaikan, apa nama kegiatannya? Kegiatan Niko di rumah Nadaro di Japui tadi di Nadaro ke Marapulai. Kemudian tadi acara terakhir acara di rumah anak Daro sampai terakhirnya berdoa. Mantan Marapulai lah. Ya, Marapulai. Yo, Mama, terima kasih banyak. Ini deretan yang dituakan di kampung. Datuk ada Bangulu, Manti, Malin, Dubalang yang memakai pakaian adat kebesaran serba hitam. Kalau tampek lain mungkin namanya Pasirah Kampuang. Jadi cukup sampai di sini videonya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.